Wa ba'duhum musallabuna ala juzu'in nar. Yang seterusnya, mereka yang datang dalam keadaan telah disalib pada tiang-tiang pelepah tamar di dalam neraka. Diikatnya mereka di batang-batang pelepah tamar dari neraka. Wa ba'duhum asyaddu natnan minal jiyah. Sebahagian yang lain pula, kelompok yang seterusnya, dia datang di mahsyar dalam keadaan dia adalah sangat busuk baunya daripada bangkai. Busuk, ya, orang yang sangat busuk. Kemudian wa ba'duhum mulbasuna jalabib sabighatan minal qatiran. Sebahagian mereka pula memakai pakaian kerudung, macam baju yang labuh, ya, pakaian yang labuh daripada tembaga, daripada api neraka yang melekat pada tubuh mereka. Sebahagian mereka lidahnya mudallatun ala sudurihim, terjulur keluar sehingga ke dada mereka, dan mengalir padanya adalah nanah-nanah atau air liur daripada mulut mereka. Ini semua adalah golongan-golongan yang disebutkan di dalam riwayat daripada Muaz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, setelah Nabi huraikan hal itu, kemudian Nabi memberikan penjelasan siapakah yang dimaksudkan pemilik golongan tadi. Yang pertama, ala suratil qirada fal qattatu minan nas. Yang berwajah seperti mana wajah kera itu adalah golongan qattat. Qattat ni pengadu domba, orang yang suka mengada-adakan fitnah, yang suka melaga-lagakan orang, yang suka mencipta berita-berita yang tidak benar, ya, untuk mengaburi manusia, menipu dayakan manusia. Ini dipanggil golongan qattat, ya, golongan-golongan pengadu domba, golongan-golongan penabur fitnah, termasuklah juga golongan-golongan yang cuba untuk menipu daya manusia. Ini geng-geng scammer lah dan seumpama dengannya. Mereka ini diperlakukan seperti kera, kerana sifat kera itu yang menunjukkan kepada sikapnya yang terburu-buru, gelojoh, tamak dan sebagainya lah. Nak tengok full video ada di sini.